Bila Superman berjumpa dengan Mysterio, korang rasa apa akan jadi bila diorang berjumpa dalam satu movie? Adakah gandingan diorang serasi? Mungkin tidak dan mungkin ya. Dan ini adalah review filem In the Grey lakonan Jake Gyllenhaal dan juga Henry Cavill. Okey, untuk movie In the Grey lakonan Henry Cavill dan juga Jake Gyllenhaal, aku boleh katakan cerita dia simple dan juga typical drama, typical movie aksi Mak Saleh lah. Tapi aku bila tengok trailer nampak menarik. Dia tunjuk aksi semua. Tapi durasi yang 1 jam 38 minit tu, aku boleh katakan 30 minit yang pertama agak bosan. Sebab dia akan explain apa kejadiannya. Tapi kisah dia aku tak berapa nak faham. Tapi bila baca sinopsis betul-betul selepas tengok, so ada satu tycoon ni dia pinjam duit. Dia pinjam duit, aku rasa tak tahu berapa juta, dan atas arahan mahkamah dia punya aset dirampas. Dan ada satu broker ni dia akan deal lah dengan tycoon ni untuk dia pulangkan balik duit 1 juta tu. Tapi dengan syarat tycoon tu nak suruh si broker ni pulangkan semula aset-aset dia yang kena sita. Macam boat, macam dia punya jet peribadi. Jadi ada proses lah tawar-menawar dekat situ. Dan akhirnya tycoon tu setuju untuk bayar 1 juta. Dia macam pulangkan balik. Tapi dengan syarat broker tu kena pulangkan semula aset-aset dia yang kena sita. Memandangkan tycoon ni ada pulau dia sendiri, jadi secara tak langsung dia ada pentadbiran dia sendiri di pulau tu. Polis dia punya, askar tu pun dia punya. Everything is belong to dia punya. So, dia ada kuasa lah. Memandangkan kalau korang tengok, macam dia pun ada syarikat minyak tu. Dia akan tunjuk satu scene tu. So, minyak tu pun dia punya. Jadi, setakat pulau tu, tak ada masalah lah bagi dia. Jadi, memandangkan dia berkuasa, so broker ni lantik orang luar untuk pergi dengan dia lah ke pulau tu untuk berurusan dan buat perjanjian lah untuk minta 1 juta tu. So dia minta si Henry Cavill dan juga Jake Gyllenhaal tu untuk pergi dengan dia. So 2 orang tu juga akan bawa tim dia, tak silap aku 5 hingga 6 orang. So dia build team untuk jumpalah andai kata apa-apa jadi dekat si broker tu, Rachel tu. So bila persetujuan dicapai, tycoon tu dah bayar 1 juta, tapi dia tak dapat balik aset-aset dia. So dia akan tunjuk selepas 3 bulan. Selepas 3 bulan tu, tycoon tu pergi colek broker tu. So aku tak tahulah yang dibunuh dekat tengah padang pasir tu siapa, dengan perempuan dengan guard seorang lelaki tu. Itu mati, dia kena tangkap lah, letak dalam penjara. Tapi sementara saja, memandangkan Rachel tu dia ada pakai jam.
Dan jam tu Henry Cavill kata dia minta tekan je, terus dia orang datang. So cerita dia memang simple, 1 jam 40 minit tu aku boleh katakan straightforward. Di hujung tu baru ada aksi, tengah-tengah tu agak bosan sikit. Jadi memandangkan cerita ni dah seminggu ditayangkan di Pawagam, aku berandaian movie ni kemungkinan besar akan masuk dekat Amazon Prime. Jadi pada yang korang suka lakonan Henry Cavill dan Jake Gyllenhaal ni, korang mungkin boleh tunggu akan masuk di platform streaming. So bagi aku, pada yang peminat dia, korang boleh layan bila dah keluar nanti. Pada yang mementingkan storyline, aku rasa movie ni bukan untuk korang. Sebab dia just typical movie aksi daripada Mat Salleh. Tapi kisah dia lebih kurang je. Lebih kurang kalau korang tengok. Cuma orang kata aksi lah. Aksi. Cuma aksi tu tak banyak. Di hujung baru ada. 30 minit pertama memang agak bosan sebab dia nak explain. Dan 30 minit pertama tu juga adalah urusan dia dengan tycoon tu untuk dapatkan balik 1 juta yang dia ambil. Jadi pada yang dah tengok, korang rasa macam mana? Berbaloi ke tak? In the Grey korang layan di Pawagam. Jangan lupa komen dekat bawah. Tengok Korean movie yang akan datang. Bye!